Dia kata malam pengantin, apa amalan dia? Amalan dia ialah mula-mula kita masuk beri salam. Bini kita pengantin dalam bilik. Okey? Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan wajib, sunat kita suruh. Kata mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau jenis muslimat dia pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau hendak mengaji, acu mengucap Allahu kabira walhamdulillahi katsira, balik awal. Nampak tak? Kemudian kita khabar ke dia rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, sunat kita beritahu. Dan rukun syahadah 4 perkara, rukun semayang 13 perkara. Tak masuk ambil masa lama, 10 minit je. Nampak? Kemudian kita semayang sunat, bersyukur kepada Allah, sunat nikah. Lepas tu kita bangun, kita berdoa kepada dia, letak tapak tangan atas ubun-ubun. Ya Allah, ya Tuhanku, andai ada kebaikan pada perempuan ini, kongsilah dengan bersama aku. Dan andai ada keburukan pada perempuan ini, maka peliharalah keburukan itu daripada diri aku. Kemudian jadikanlah aku suami yang bertanggungjawab dan sabar, jadikanlah isteriku perempuan isteri yang solehah. Berkat Nabi Muhammad SAW. Cara dia. Tak, apa tu tak ada masalah. Ni masuk kok tenyung selalu. Macam ke kucing lapar. Kita ada beza. Nak letak nama anak, dapat anak, ambil anak tu, ambil wudu. Faham? Hari ke-7. Faham? Wa yusamma yauma wasabihi, diberi nama anak itu hari ke-7. Ambil anak, ambil wudu, letak atas riba, ngadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sekali, selawat 7 kali. Aku namakan anak ini dengan Sipulan bin Sipulan. Jadikan anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah, yang berbalas budi kedua orang tuanya. Itu cara dia beri nama. Kita tak tahu gapo kita. Hari dia dah buat gitu. Pegang ni ubung-ubung pun semua. Buat belaka dah. Mana tak buat, nikah pula sekali lagi buat. Biar jadi molek. Kedua ni biar jadi molek. Jadi